Table of content. Okay, macam mana nak buat table of content? Ada orang dia buat table of content ni secara manual kan. Dia buat guna table ke apa. Lepas tu dia buang border, page number pun nak tulis satu persatu secara manual. So benda tu menyusahkan lah. So kita nak buat table of content ni biar benda tu auto saja. Okay, macam mana nak buat table of content? Secara basicnya kita boleh pakai this heading je lah. Kita boleh pakai heading. Contoh kalau saya tulis something kat sini, saya pakai heading 1. Lepas tu the next tu kita ada kita pakai heading 2. Lepas tu ada heading 3. Lepas tu mungkin ada lagi lah heading 4 dan sebagainya kalau nak pakai. Tu dia, ni basic dia je. Dah pakai macam ni terus boleh generate table of content. Pergi dekat reference table of content. Pilih mana-mana tak kisah pun. So siaplah table of content. Yang ni biasa saya tak pakai lah. Saya akan pakai yang saya tulis sendiri dekat atas. Okay. So dah siap dah table of content. Kita siap ada page number. Tapi kalau dalam thesis, dalam kita punya penulisan profesional, kita nak buat ada number semua kan. Tu lebih tersusun. Jadi macam nak buat benda tu? So saya akan pakai yang ni lah dekat multi-level list. Saya akan pakai multi-level list. Ambil yang ni yang ada heading, nombor semua ni ada heading sekali. So automatic dalam saya punya heading ada numbering lah. Kalau in case kata number tak wujud, tak naik dalam kita punya heading itu, pergi recheck dekat sini. Pergi dekat multi-level list ni. Define the multi-level list. Check dekat sini. Pastikan di link lah. Level 1 link dengan heading 1. Level 2 heading 2 dan seterusnya lah. Yang lain-lain ni boleh modify je lah ikut keperluan. Saya biasa level 2 saya tukar 1.27. Ini 1.27. Yang ni pun biasa 1.27 juga. Kalau font Times New Roman saya pakai 1.27. Arial biasa saya pakai dalam 1.5. Okay. Kalau dalam thesis kita nak tulis terus bab semua kan. So boleh tambah je terus. Nak tulis bab ataupun chapter, tulis terus dekat level 1 ni, dekat depan dia. Tekan OK. So terus naiklah kita punya perkataan chapter 1 tu. Yang lain-lain ni kita boleh modify lah. Modify ikut keperluan, size, color dan sebagainya, spacing, position nak center ke apa. Okay. Ikut keperluan ni, baca guideline, tengok dia punya value dia berapa. Okay. So dapatlah hasil yang macam ni. Okay. Yang lain-lain ni sama juga. Modify lah siap satu. Saya tak nak buat semua. Okay, saya tunjuk sikit je. Yang basic je. Sebab biasa setting dia sama je. Ini saya biasa justify dan lain-lain. Yang ni je saya edit. Ini contoh nak masuk bab 2. Just boleh tekan je dekat sini heading 1 dan naik balik chapter 2. Okay. Lepas tu tambahlah. Nak tulis apa-apa nama chapter tu. Lepas tu terus je 2.1. Ada lagi bawah dia content berapa-berapa sekian-sekian. Okay. Dah dapat hasil macam ni. Table of content. Boleh right click, update field, update entire table. Ataupun kalau nak update page number, boleh update field, update page number only. So dapatlah hasil table of content yang macam ni. Secara auto. Tak payah nak buat manual lah satu persatu. Okay. Ni sajalah basic. Dia ada banyak lagi lah nak design dan sebagainya. Tapi basic table of content. Ni sajalah cara dia. Alright. Boleh follow.